Belajar 5 jam tapi ingat 5 minit. Pernah tak anda melihat anak anda belajar berjam-jam tapi keesokan hari macam tiada yang lekat? Amir juga pernah mengalami situasi itu. Dia membaca halaman yang sama berkali-kali, menyalin nota, menghafal definisi, semuanya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Namun, apabila buku ditutup, yang tinggal hanyalah rasa penat. Apabila guru bertanya soalan, Amir tahu dia pernah membaca jawapannya, tetapi dia tidak mampu mengingatinya. Dia mula tertanya-tanya, kenapa aku cepat sangat lupa? Di bengkel TBC IQ, Amir menemui sesuatu yang tidak pernah diajar sebelum ini. Belajar bukan sekadar mengulang. Belajar ialah memahami. Apabila kita bertanya, kenapa? Bagaimana? Apakah kaitannya? Otak mula membina hubungan antara fakta. Dan apabila hubungan itu terbina, ilmu menjadi lebih bermakna. Amir tidak lagi menghafal setiap ayat. Dia mula memahami keseluruhan cerita di sebalik topik yang dipelajari. Dan sesuatu yang menakjubkan mula berlaku. Semakin dia faham, semakin mudah dia mengingat. Mungkin anak kita bukan mempunyai masalah ingatan. Mungkin mereka hanya belum menemui cara berfikir yang menjadikan ilmu benar-benar difahami. Kerana ilmu yang difahami lebih lama tinggal di dalam ingatan. TBCIQ. Faham dahulu, ingatan akan mengikut.